Sewa berapa sini kak? 1,600 10 hari. 12 hari? Ya, 12 hari. 11 hari kan? 20. Sampai berapa bulan? Sampai 20 sampai 31. Oh ya ya. Kan nak panaskan dia pakai apa? Bukan ni dah boleh pakai untuk buah yang panas. Oh, nak yang panas. Tahu mak ada masuk. Bukan dia pakai yang pack untuk berasap-asap bukan Oh bukan. Oh ni bukan. Sebab nanti kata customer boleh tak bawa balik ke petrol pump ya. Oh, yang tu tak boleh. Sebab Ija dekat online ada? Okey. Mana tahu lekan datang nak beli. Terima kasih. Apa isi 1,600? Aduh, sehari 10 hari lah, sehari 160. Mantap kan? Sehari nak cari 160 bayar tapak saja, belum masuk gaji pekerja. Jadi jangan bising kalau produk-produk ada yang harga agak keras. Inilah realiti perniagaan. Orang kadang-kadang anggap macam mahalnya. Tapi macam mana kita nak jual kerepek yang RM16 ni nak cari RM160 satu hari. Kalau jual 10 baru lepas bayar sewa tapak belum modal. Modal kerepek tu katalah setengah harga pun tak lepas lagi. At least kena jual 20 paket lah baru lepas sewa. Gaji pekerja lagi. Bayangkanlah. Habis dalam envelope tu habis lah bajet untuk hari ni. Nampak dah siap bajet dah. Okey belum beli lagi. Nampak tak tahu berapa dalam tu. Ya, memang dah siap dah. Apa nak travel? Sepuluh. Harga kilang, ni semua memang harga kilang. Kilang ni kita nilai 3. Dekat nilai 3 belah mana? Nilai 3 mana Siti Khadijah kilang ah? Siti Khadijah Iris tu lah? Ada situ. Alright. Kalau nak beli sekarang bang, tak sesuai bang. Nak bawa 10 kilo. Ini. Kalau abang kata 10 kilo, ini 2 kilo kita bagi. Berapa belas bang? Ini sama baju yang dia suruh Jauh. Tak apa, nanti saya pergi kat Siti Khadijah. Boleh. Siti Khadijah nilai. Okey, masih. Boleh, yang penting dah tahu kilang. Masih. Itu 10 kilo kita nak bawa gila-gila koyak tu. Satu RM2 lah. Ya. Satu urut RM2. Murah-murah pun mungkin RM1. Tu dah letak harga dah. Oh macam tu. A4 piece yang ni 28. Tak termasuk huruf. Kalau huruf A4. Kalau poncam yang panjang. Poncam yang panjang. Huruf mak RM2.50 50 sen. Poncing yang tak panjang. Yang tulis yang ni. Yang ni 20. Yang akan dapat